Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam yang ke-19. Malam ni kita orang nak pergi ke Masjid India Muslim Tengku Kelana Klang. Kemarin kita orang pergi cari Masjid Cina kan. Masjid Melayu pun dah pergi. Kita pergi Masjid India pula kat Klang. Let's go. More. Kita orang baru lepas moreh dekat Teh Halia Pak Sani. Kali kedua lah kot. Kali kedua kan. Kita kena cakap sikit pasal sejarah masjid ni kan. Sejarah baik. Sebenarnya masjid tu Masjid India Muslim Tengku Kelana Masjid India Muslim Tengku Kelana Klang. Mula-mula dibuat tahun 1910. Lepas tu dah siap tu. Berapa tahun lepas tu 1973 dia robohkan, dia buat baru. Lepas tu tak apa lama lagi tu dia robohkan lagi, buat baru lagi. Tapi yang tu tak ada tarikh pula tak ada tahun dia kan. Lepas tu so kira dia 2 kali roboh sebenarnya kan. Dah 2 kali roboh, bina balik, roboh, bina balik. Sebab dekat dia kawasan dia tu semakin padat kan. Bila makin padat, masjid tu pun dia nak kena besarkan juga kan. Masjid tu kalau kita naik atas, daripada atas tu kita naik kan. Naik. Dekat atas tu first jumpa Dewan Utama solat tu lah. Itu untuk lelaki tau. Kalau perempuan pula kita kena ke kanan. Ke kanan tengok lah, dekat sebelah tu ada lift. Dan ada dia punya tangga kot. Tangga macam tu lah. Tangga dia. Yang perempuan dia solat kat atas. Dia tak ada dekat belakang, tak ada. Dia just terus naik atas. Aircon dia okey lah. Just nice. Sebab dia ada kipas sekali lah kan. Kipas dia pun semua rendah-rendah. Lepas tu dia punya nak sebut pasal ni, pasal MPR dia, minit per rakaat. Masjid ni kan. Sebenarnya tak boleh nak cakap average lah, kita kena cakap by rakaat. Kalau sepanjang 8 rakaat tu kan. First rakaat dia tadi ada gak lah yang sampai 5 minit tau. 4 ke 5 minit. Dia starting 3 ke 5 minit first rakaat tau. Setiap first rakaat. Kalau second rakaat tu normal, 1.5 minit ke 2 minit macam tu je. Tu normal lah. Tapi rakaat pertama dia boleh sampai 5 minit tu. Tadi habis 8.950 tu. Siapa nak test dia punya strong tu, nak test kau dia punya badan tu, boleh lah datang masjid ni kan. Memang recommend lah. Dia punya imam macam masjid Cina mu'allaf kan. Mu'allaf yang betul-betul Cina kan. Mu'allaf baca pun data kan. Kalau masjid India dia lain. Dia punya tu mungkin sebab dia ingat Urdu dengan bahasa Arab lebih kurang kan. Dia baca tu panjang pendek, walaupun laju kan, tapi panjang pendek dia jaga baik. Dia betul-betul jaga lah. Boleh lah dengar lah, macam dia macam siapa lah, macam kita menghafal Quran ni duk ngulang kan. Macam tu lah laju dia kan. Tapi panjang pendek dia jaga. Tapi tu lah, 1 rakaat tu boleh sampai 5 minit tu. Gila lah. Imran tolong datang masjid ni lah. Imran. Tak ada parking kat tepi tu, tapi korang boleh parking di tepi tu kan. Dia tak ada tempat khas lah.
Dia ada tempat khas dia tu, tapi jalan jauh sikit lah. Tapi kawasan tu kalau dah malam, dia tak adalah terlalu busy. Dia macam tak ada orang. Macam kadang-kadang je kereta lalu lah. So boleh je parking di tepi tu kan. Tu je kot. Apa, kita jumpa next video insyaAllah. Let's go. Let's go. Macam tu je kan. So, di kesempatan ni nak ucapkan tahniah juga kepada rakan nak ucapkan tahniah juga kepada Sufia kan. Sufia lah panggil. Sufia Hani kan. Tahniah tu dapat masuk bernama punya, bernama official. Bernama official punya ni. Apa nama tu? Artikel pasal 30 apa? 30 tudung. Tutus. Jap. Kau dah record ni? Dah. Ya, serius tak? Aku cakap suruh dengar dulu. Dia lebih lagi natural macam ni. Alah, tak ada lagi sekali.